Setiap projek pembangunan kawasan desa dilaksanakan secara berstruktur supaya kesannya dinikmati masyarakat di peringkat akar umbi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan di kawasan berkenaan bukan sahaja dari segi infrastruktur tetapi memperkukuh ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Projek jalan dan jambatan dari Kampung Labu melalui Kampung Batu Balak, Jerantut ke Kampung Gemuncur dan Kampung Mela Kuala Lipis bukti nyata usaha berkenaan. Ini kita serahkan sebagai simbol bahawa Kerajaan Persekutuan memberi peruntukan dan membina. Apabila ianya siap, diserahkan pada kerajaan negeri untuk secara resminya kerajaan negeri menguruskan melalui JKR negeri dan JKR daerah juga maris. Ini merupakan jalinan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.